Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sekarang ini yang paling hangat diperkatakan ialah tentang keluar masuk, lompat melompat, MP kah, adun kah, daripada kerajaan atau daripada pembangkang, sama saja. Okey, jadi kalau 30 MP Perikatan Nasional keluar daripada Perikatan Nasional, ini bukan isu kecil tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah bom atom politik paling dahsyat yang boleh menggoncang seluruh landscape politik, seluruh landscape kuasa parlimen. Tuan-tuan dan puan-puan, ini saya ulaskan bagi tuan-tuan dan puan-puan secara berlapik dan ala hebat dan padu terus ke titik kritikal. Jadi apa sebenarnya maksud kalau 30 MP PN keluar? Perikatan Nasional sekarang ini sebenarnya bukan parti tunggal. Itu kita tahu ya. Takkanlah tidak tahu kan. Perikatan Nasional bukan parti tunggal, tapi ia adalah gabungan. Kalau 30 MP keluar serentak sekali, ini bermakna nombor satu, Perikatan Nasional pecah dari dalam. Kepimpinan pusat hilang kawalan, dan yang seterusnya paling penting ialah legitimasi moral Perikatan Nasional sebagai satu blok pembangkang utama runtuh serta-merta dan hancur tiada harapan lagi. Ini bukan lompat si katak lompat, sembarang lompat. Bukan lompat parti kecil-kecilan. Ini bukan katak kecil. Ini katak besar. Ini katak besar. Ini katak besar ini. Ini ini pemberontakan besar-besaran yang berlaku. Okey, so Perikatan Nasional otomatik akan jadi lemah atau tumbang. Bukan saja tumbang, tapi musnah, bubar dan sangat lemah, tidak ada lagi guna. Kesan segera yang terjadi ialah Perikatan Nasional hilang kekuatan nombor, status mereka sebagai pembangkang dominan dipersoalkan dan tidak ada guna lagi. Kemudian parti komponen ini akan saling tuding-tuding jari. Kau salah, aku salah. Kemudian adanya tekanan ke atas tokoh-tokoh utama. Yang paling tertekan pastinya adalah Muhyiddin Yassin lah. Selepas Muhyiddin Yassin, of course, yang akan tertekan ialah Hadi Awang. Soalan rakyat yang akan terus timbul ialah, kalau dalaman pun berpecah, macam mana nak takbir negara? Jadi 30 MP itu pergi ke mana? Ini senario paling realistik, tuan-tuan dan puan-puan. Senario A, jadi bebas, independent block. Tubuh blok MP bebas, main peranan sebagai kingmaker, sokong kerajaan. Jadi apa pendapat anda tentang shot sebentar tadi? Bagi anda yang sedang berikhtiar untuk segala jenis penyakit, terutamanya 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, kolesterol, darah tinggi, saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, apa saja penyakit yang anda sedang hadapi sekarang, saya ingin perkenalkan For Life Transfer Factor. Produk ini produk saintis, boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Ia dijamin oleh saintis di seluruh dunia boleh menyembuhkan segala jenis penyakit dengan peningkatan imun badan di badan anda. Bukan transfer factor yang menyembuhkan, tapi badan anda sendiri yang menyembuhkan badan anda. Ia telah diterima oleh KKM, juga ada halal, ya, semuanya sudah dibuktikan. Jangan risau, jangan ragu-ragu. Ia juga disebut sebagai produk saintis kerana telah dikaji oleh saintis selama lebih 60 tahun. Ini kertas kajian dia, tebalnya di seluruh dunia telah dikaji. Kemudian saintis juga telah mengeluarkan laporan bahawa ia adalah miracle molekul ajaib yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437%. Ini diperakui oleh saintis. Bukan hanya hospital tetapi juga saintis perakui. Bagaimana dengan penerimaan hospital dan doktor-doktor? Ia telah masuk di dalam buku rujukan para doktor, Physician Desk Reference. Dia meningkatkan imun badan paling kuat di dunia setakat ini. Sekarang banyak serangan yang melawan imun badan. Sekarang imun badan kita perlu bangkit semula dengan transfer factor. Antara produk-produk yang ada juga ada seperti glucose untuk kencing manis. Ada juga produk seperti glutamin, dan ini adalah 3 set lengkap untuk
kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Bagi anda yang sedang berikhtiar, telefon saya, WhatsApp saya segera. Sekarang ada promosi tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa, kita jumpa lagi. Bye-bye. Ikut isu, bukan parti. Sangat kuat rundingan, tapi berisiko hilang arah. So, untuk senario B pula, sokongan kepada kerajaan perpaduan. Mereka boleh menyokong Anwar Ibrahim dan tak semestinya masuk kabinet. Cukup sekadar jamin untuk kestabilan kerajaan. Kerajaan pula jadi lebih kukuh. Perikatan Nasional makin terpinggir. Senario C ialah bentuk gabungan baru, iaitu gabungan dengan serpihan UMNO, Regional Party, bentuk Perikatan Nasional versi nombor 2 atau Blok Tengah. Sukar tapi mungkin kalau ada dana dan tokoh yang kuat. Kesannya kepada Anwar dan kerajaan pula ialah, ironinya Anwar akan untung besar. Kerajaan pula akan jadi makin stabil. Ancaman undi tidak percaya pula akan hilang. Fokus kemudian boleh beralih ke ekonomi dan dasar. Politik Malaysia masuk fasa opposition collapse, government consolidate. Siapa yang paling rugi? Of course, yang paling rugi adalah Perikatan Nasional sendiri. Secara spesifik, bersatu paling rugi dan lumpuh sepenuhnya. Pas pula tinggal kuat di negeri, lemah di pusat. Penyokong pula mula hilang kepercayaan, dana dan jentera mereka pun tersekat. Adakah ini realistik? Ya, sangat-sangat realistik. Boleh terjadi bila-bila masa. Ia jadi semakin realistik jika ada tekanan kes mahkamah. Adanya kekonflik dalaman di dalam kepimpinan dan MP mula fikir kelangsungan politik secara pribadi. Politik bukan soal setia, bro. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan soal setia semata-mata, tapi ia soal siapa selamat esok pagi. Kesimpulan daripada saya, kalau 30 MP PN keluar, PN tamat sebagai kuasa besar, tamat bubar. Anwar makin kukuh dan politik Malaysia masuk pasca PN. Ini bukan sekadar lompat parti, ini era peralihan era. Tuan-tuan dan puan-puan, tinggalkan komen, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Banyak orang akan tanya, kalau transfer factor bukan vitamin, bukan kolostrum, bukan herbal, bukan obat, semua ni bukan. Apa sebenarnya transfer factor? Transfer factor adalah intelligent molecule, iaitu molekul pendidik sistem imun yang kita sebenarnya sudah dapat sewaktu kita lahir. Jadi, salah satu asal kajian transfer factor adalah waktu saintis mengkaji di mana waktu bayi dilahirkan, apakah pemakanan pertama yang diberikan kepada bayi tersebut daripada ibu. Tidak lain dan tidak bukan adalah kolostrum ibu itu sendiri, iaitu yang hanya ada pada mungkin 1 hingga 3, 5 hari lah paling lama. Iaitu bila mereka kaji, di dalam kolostrum ibu itu terdapat vitamin, protein, mineral, banyak benda termasuk antibody ataupun antibody ibu tadi dan juga molekul transfer factor. So simply to say, what is transfer factor? Pengalaman sistem imun ibu. Contoh kalau umur ibu tu 30 tahun, pengalaman dia dipindahkan kepada anak. Jadi whatever experience that the mother has before, pengalaman sistem imunnya dipindahkan kepada anak. Hanya di For Life, dia tidak pasarkan transfer factor daripada kolostrum ibu. Jadi waktu mereka kaji, sebenarnya mamalia seperti ataupun hewan seperti lembu, kambing, harimau, gajah, kucing, anjing, semuanya juga mempunyai transfer factor yang dipindahkan daripada ibu kepada anak. Makanya For Life memilih 2 haiwan, iaitu sapi ataupun lembu dan juga ayam. Kenapa? Sebab binatang ini, contohnya kalau lembu, kolostrumnya jauh lebih banyak daripada haiwan lain. Dan sistem imun 2 haiwan ini, binatang ini mempunyai sistem imun yang jauh lebih kuat daripada manusia. Jadi adakah For Life mengambil kolostrumnya? Tidak. For Life hanya mengambil transfer factor daripada, kalau ayam tidak menyusukan anak, dia mengambil transfer factornya daripada kuning telur. Dan juga dia mengambil, For Life mengambil transfer factor daripada kolostrum susu. Jadi dia bukan susu dan dia juga bukan kuning telur. Jadi transfer factor ni, intelligent molecule ini, kerjanya seperti mungkin video yang telah saya sampaikan. Yang pertama, meningkatkan sistem imun, mendidik sistem imun dan juga dapat membalancekan, menstabilkan sistem imun anda. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk anda semua. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nazrul Salim. Untuk secara ringkas sangat
tentang kegunaan ataupun keberkesanan transfer factor ataupun kerja transfer factor ni. Simple. Transfer factor, baik, ada 3 hal yang anda harus tahu tentang transfer factor. Transfer factor tidak merawat penyakit, dia tak rawat COVID, tak rawat kanser, tak rawat kencing manis, semua dia tak rawat. Tapi apa yang dia lakukan, baik orang yang sakit ataupun orang yang sihat, sewaktu seseorang itu makan transfer factor, baik yang plus ataupun yang trifactor formula, dia akan melakukan 3 hal. Yang pertama, dia akan meningkatkan sistem imun ataupun daya tahan tubuh kita. Baik, setinggi mana? Pastinya jauh lebih tinggi daripada suplemen yang ada dekat luar tu. Kalau Transfactor Plus ni dia dapat meningkatkan sehingga 437%. That means the effectiveness of your NK cell. Baik, pertama artinya dia akan meningkatkan sistem imun kita. Ada hal yang kedua ataupun kerja yang kedua yang dia melakukan adalah tidak seperti suplemen ataupun suplemen-suplemen lain, dia dapat mendidik sistem imun. Artinya dia mengajar sistem imun kita untuk kenalkan penyakit, mana kawan mana lawan. Orang hari ini mendapat penyakit, contohnya kansernya tak boleh rawat bukan sebab hanya sistem imun dia tak kuat, tapi kerana sistem imun dia tidak mengenal sel kanser ataupun bakterial ataupun virus. Baik, ini kerja kedua ni adalah sangat unik. Transfactor dapat mendidik sistem imun. Yang ketiga, satu lagi juga suplemen ataupun makanan tambahan tidak boleh lakukan adalah Transfactor dapat membalancekan ataupun seimbangkan sistem imun kita. Kalau orang tu, contohnya anda yang sedang makan Transfactor ni ada masalah immunodeficiency, artinya sistem imun yang terlampau rendah, dia bantu untuk tingkatkan. Tapi kepada orang yang contohnya ada sistem imun yang terlampau tinggi, iaitu kes-kes seperti autoimun, psoriasis, sakit kulit dan banyak lagi, dia bantu untuk menenangkan, stabilkan. Jadi mudah-mudahan dengan ringkasan penjelasan yang singkat ini, anda mendapat manfaat tentang kegunaan Transfactor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.